Assalamualaikum. Okey, kembali lagi kita di IM, Institut Memandu. So, hari ini saya ingin share ataupun terangkan sedikit tentang penilaian ujian memandu bagi salah satu elemen iaitu elemen S lah. Okey, S ni adalah selekoh. So, ini adalah S di Institut Memandu di tempat saya lah. Okey, so ini adalah permulaan ataupun pintu masuk, dan di hujung sebelah sana adalah pintu keluar lah. So apakah penilaian untuk ujian memandu di selekoh S, okey, ataupun pergerakan di selekoh S lah. Okey, so ada beberapa perkara yang kita perlu ambil ataupun ambil tahu ataupun take note. So saya akan terangkan antara perkara-perkara yang perlu kita ambil kira semasa melalui selekoh S. Okey, penilaian yang pertama yang akan dilihat oleh pegawai ataupun penguji JPJ. Okey, yang pertama adalah kita mesti melakukan rutin selamat memandu lah, iaitu SITO. So maksudnya sebelum kita memasuki kawasan selekoh S ni, pastikan juga kita berhenti sebelum di pintu masuk lah. Maksudnya kita tengok cermin, okey, beri isyarat, toleh sikit kiri dan kanan, dan kita gunakan gear yang sesuai dan kita masuk ke kawasan selekoh S ni. Okey, yang keduanya, selepas kita melakukan SITO, kita kena pastikan juga gear yang sesuai lah bagi melakukan pergerakan di kawasan selekoh. Okey, kalau kita menggunakan kereta manual ataupun kereta D, so kita perlukan gear 1 lah. Dan kalau kita memandu kereta auto, biasanya kita akan gunakan drive lah. Okey, seterusnya setelah kita menggunakan gear yang sesuai, kita kena pastikan juga motorkar ataupun kenderaan yang kita pandu itu bergerak ke hadapan secara berterusan lah. Okey, tanpa berhenti. Okey, kita melalui kawasan S ni slow-slow dan menggunakan gear yang sesuai lah. Maksudnya gear 1 ataupun DA lah. Drive. Okey, ataupun kalau kita guna auto, drive lah. Okey, yang seterusnya, perkara yang juga dinilai adalah kita kena kawal ataupun kita punya brake, pedal minyak, okey, cekaman kita, okey, agar kenderaan itu tidak matilah ataupun enjin tidak mati semasa kita melalui laluan selekoh S ni lah. Okey, so kereta itu mestilah sentiasa bergerak ke hadapan sehingga tamat ke garisan hujung selekoh S lah. Okey, yang seterusnya, kita kena aplikasikan semasa kita melalui selekoh S ni, kita kena pastikan bahawa steering kenderaan kita tu kita kawal menggunakan cara yang betul ya, iaitu menggunakan pull and also push lah. Okey, melalui selekoh S ni, jangan kita tangan kita bersilang-silang. Okey, elakkan daripada melakukan perkara tersebut lah. So kalau kita melakukan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi dengan cara yang tidak betul ataupun salah, kita juga boleh ditolak markah lah. Okey, so itu antara markah-markah yang biasanya diambil kira lah semasa melalui selekoh S. Dan kita juga ada perkara-perkara ataupun pemarkahan mandatory, yang mana sekiranya kita melakukan perkara tersebut, kita boleh juga ataupun boleh menyebabkan juga kita gagal lah untuk ujian elemen yang kita lalui itu. Okey, antara perkara mandatory semasa kita melakukan selekoh S, so kita kena make sure bahawa kita tidak melanggar mana-mana benteng lah ataupun divider ataupun garisan. Okey, semasa melakukan pergerakan di selekoh S. Maksudnya even tayar kita bersentuhan ke arah divider ataupun benteng ataupun garisan, so kiranya kita telah melakukan kesalahan mandatory lah. Okey, seterusnya antara perkara yang mandatory juga, kita mesti melakukan pergerakan di selekoh S ni selama 3 minit. Okey, maksudnya tidak melebihi 3 minit lah. Okey, semasa melalui selekoh S.
Dan seterusnya kita kena pastikan bahawa semasa di hujung selekor kita kena berhenti di persimpangan lah. Okey, maksudnya sebelum garisan kita kena berhenti dulu. Okey, contohnya di hujung sana ada garisan berwarna putih yang bersambungan. So kereta kita kena berhenti sebelum garisan. Maksudnya bumper hadapan kenderaan itu tidak boleh melebihi atau berada di atas garisan putih lah. Okey, so mestilah berhenti sebelum garisan. Itu mandatory Dan seterusnya yang terakhir mandatory juga, kita mestilah tidak melakukan sebarang kemalangan semasa melalui selekor S lah. So itu adalah penilaian ujian memandu semasa melalui selekor S. Okey, itu saja. Okey, sekian, terima kasih.